Jika Raja Ikahana pergi Merapu. Okey, perjalanan dia sejam sebelum ini. Lepas sebelum tu kita pergi singgah, isi minyak, beli sandwich. Sebab jauh, so kita perlu makan sebab saya lapar. Lepas tu kan korang dalam perjalanan dia macam-macam gunung kanang ada, gua pun ada, cantik je pandangannya. Sebelum sampai, kita dah sampai dekat Merapu. Oh, ini kita dah nak lalu. Dah sampai dah pun. Ringkas je video kita kali ni. Sebelum kita pergi mandi, kita kena daftar dulu. Sementara orang tengah daftar, mak ngah dengan ibu daftar, kita pusing-pusing galeri. Tua kita si kecil je comel ni galeri. Lepas tu, lepas dah daftar, kita gerak terus cari tempat piknik, nak makan mana. Lepas tu kita pergi pusing-pusing dekat Menara situ. Kononnya kita nak cari gajah, tapi seekor gajah pun kita tak jumpa. Beruk pun tak ada, hanya jumpa burung je. Tapi itu pun saya tak nampak. Suami saya dengan sepupu dia dengan mak mentua saya je nampak. Oh, tinggi tu 32 meter. Ini jatuh mati terus. Okey, lepas tu kita dah sampai untuk makan. Makan dulu guys. Okey, ini kita nak makan dekat sungai je. Kat situ ada ikan, berkumpulan ikan banyak gila. Korang tengoklah ya, sikit-sikit je lah video ni. Ni korang-korang nak healing, tapi ada budak kecil mandi kat situ lah pula. Kita kena layan dia, takut dia lemas. Okey, itu je lah kot. Kita nak me time dulu. Jumpa korang next video. Okey. Bye. Bye.